Patutlah Alif ambil yang macam ni, yang betul-betul berusaha. Maksudnya saya tak cukup berusaha ke? Nangis tau sebab Melo tak permanent. Janganlah nangis. Kita ada peluang lagi. Kita gunakan peluang ini. Inilah masanya. Korang tak semestinya apa yang kita nak tu kita akan dapat. Kadang-kadang Allah akan bagi secara yang kita tak jangka. Aku dah macam Ustazah pakai spek mata. Anjay! Belum masuk kerusi panas. Saya dah join awak. Saya dah join. Ramainya orang masuk live aku takutnya. Love you Melo. Melo sangat positif. Ya. Saya boleh trademark. Siapa yang permanent? Akak pergilah tengok video Abang Alif. Kesian Abang Alif dah buat video, awak tak tengok pula. Kenapa tak nak tengok? Tengok je lah video tu. Takkan susah sangat, 50 minit je. Akak pergi search je Abang Alif dekat YT. Lepas tu akak tengok je video tu. Kan senang. Apa yang susah sangat? Senang je, simple je. Tak payah susah-susah. Tengok je. Tak perlu tekan banyak-banyak pun. Tekan simple je. Confirm akak akan tengok. Sedih lah tak ada Melo. Sabar korang. Episod baru bermula. Kita ada 550 episod. Ya Melo, ini semangat kami mahu. Kan? Lepas tu nanti masuk aku macam aku takut sebenarnya ni. Aku tak tahu siapa permanent, siapa yang akan join kerusi panas. Sebab Abang buka semua orang kan. So macam hopefully aku terpilih lah antaranya. Kalau tak terpilih, tak tahu nak buat apa. Mungkin aku kena sorok muka aku dekat dalam almari untuk seminggu, untuk meredakan keadaan. Baru aku boleh keluar daripada almari. Sumpah aku malam ni cantik gila. Sumpah malam ni aku cantik gila. Kerusi panas tu berapa orang? Kalau tengok video Abang tadi, dia cakap 10 orang. Tapi dia akan pilih 3 je. Damn. 10 3 je yang terpilihnya. Bayangkan kan. Peserta yang akan tersingkir kerusi panas 2026 adalah aku mesti setiap kali episod penyingkiran, setiap kali aku menangis tak faham. Menuju puncak gemilang. Apa sebab kau nyanyi lagu Akademi Fantasia ni? Kita orang nak Melo permanent. Sabar. Kalau korang nak saya permanent, cara dia senang. Bagi FYP. Edit sekarang. Cepat. Tak apa Melo, ambil ketiga-tiga slot tu. Kau nak cakap kerusi tu tak muat kan untuk aku? Aku akan pastikan kerusi tu khas ditempah untuk aku. Kerusi panas tu kena muat tau. Kesian tak permanent. Kesian tak dapat permanent. Itulah kesian. Tapi tak apa, kita boleh cuba lagi. Notis saya Kak by Noya, Kak comel gila. Thank you. Cepat Melo. Apa yang cepat? Saya dah buat dah video kerusi panas tu. Saya jadi orang pertama yang buat video tu. Don't worry Melo, kerusi panas is your time to shine. Yes! This time to me to shine. Masalahnya ada juga talent lain. Ada juga talent permanent lain. Nervous. Takut. Takutlah. Tapi, thank you. Thank you yang bagi gift. So sweet. Tak panas. Apa ni? Melo, nanti kalau dapat mana kasih tapau semua. InsyaAllah. Tak panas duduk atas kerusi panas tu. Saya akan bawa kipas. Time ni saya bawa kipas Xiaomi saya bagi. Tadi dah 8K tau. Tengok, dah 21. Boleh lah 21. Yo 10.28 lepas video abang. Takutnya. Ya Allah, takutnya. Sumpah takut. Saya sebenarnya tak adalah berani sangat. Tapi saya cuba untuk menjadi berani. Saya kena jadi yang terbaik. Antara yang terbaik. Macam saya masuk awal-awal, macam mana savage mulut saya, macam tu lah saya kena bina nama saya. Mak kau dah permanent ke? Awak tak tengok video ke? Daus. Ya Allah, sampai 600. Saya dah cuba Daus.